Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Badai Semalam. Drama adaptasi novel popular karya Khadijah Hashim. Mempunyai 26 episod. Telah mula disiarkan pada 8 April 2025. Setiap hari jam 8 malam di PDOK atau stream di RTM Klik. Skrip ditulis oleh Nazam Manas dan Farah Izzati. Arahan Osman Ali dan Faizal Nazamaan. Terbitan Audisi Kreatif Sendirian Berhad. Membariskan pelakon seperti Sweet Kismina sebagai Mazni, Adam Lee sebagai Karim, Halim Radzi sebagai Zaki, Caroline Kamba sebagai Alina, Jasmine Hamid sebagai Datin Rohana, serta ramai pelakon terlibat dalam drama ini. Sinopsis drama. Drama ini mengisahkan Mazni, anak seorang pembantu rumah yang membesar dengan ibunya, Bibah yang tua dan uzur. Mazni berdepan kesukaran kerana status dirinya yang tidak mendapat kerakyatan meskipun lahir di Malaysia. Mazni berkawan baik dengan Zaki, namun perhubungan mula tergugat apabila Karim, anak kepada majikan ibunya, mula jatuh hati kepadanya. Karim memperisterikan Mazni yang tetap menerimanya walaupun mendapat tentangan ibunya Puan Rohana. Meskipun pada awalnya perkahwinan mereka bahagia, namun ia tidak kekal lama apabila Karim mula termakan hasutan kawan-kawannya untuk hidup berfoya-foya. Adakah Mazni akan mendapat bahagia serta menerima kerakyatan? Jangan lupa menonton drama Badai Semalam.